Alright guys, Assalamualaikum. Okay, memandangkan sebelum ni aku dah membuat survey daripada komuniti-komuniti yang ada di dalam FB, alright, Facebook, komuniti Neo2, bertanyakan mengenai performance di antara 5 bilah kipas dengan 3 bilah kipas. Diorang kata untuk orang kata daripada segi kelajuan dan ketahanan lebih kepada 3 bilah lah, seperti stok propeller, stok kipas DJI bagi. Jadi hari ni video aku nak tukar balik daripada 5 bilah kipas ni kepada 3 bilah kipas, tapi aku pakai yang sedikit berbeza sedikit color dia berbanding daripada stok bilah kipas DJI bagi. Okay, aku order yang baru iaitu propeller for Neo 2, DJI Neo 2 propeller A140409 Blue. Okay, ini adalah orang kata propeller yang orang kata yang samalah lebih kurang dengan orang kata stok kipas bilah kipas yang DJI bagi. Cuma berbeza dia adalah, yes boy, okay, dia ada color biru. Orang kata nampak menjelas sikit lah. Aku minat color-color ni, orang kata bagi orang kata menceriakan suasana. Okay, bukan bermakna hitam tu tak ceria, tapi dia orang kata kurang lah menyelah. Bagus. Tapi kita try lah, tengok. Alright, korang layan video aku tukar propeller yang terbaru ni guys. Okay, jadi let's go guys. Macam pertama, untuk ni pertama kali, macam aku cakap video yang sebelum ni, untuk kalau yang original punya bilah kipas, dia akan ada marking di atas bilah kipas ni. Yang ini pun ada juga, okay. Yang aku beli yang baru ni pun ada juga, bermakna dia akan jadi di depan satu, di sebelah kanan, dan di belakang sebelah kiri satu. Dia akan jadi pair, silang dia punya ni, okay. Dia ada bagi skru dan screwdriver lah, okay. Jadi seperti biasa, first kali kita cabut untuk securekan daripada apa-apa kejadian tak dingin ni. Kita buka kita punya bateri first, okay. Bateri kita letak tepi dulu, okay. Bateri kita letak tepi dulu. Lepas tu kita buka receiver dia, okay, mengelakkan daripada daripada maybe antena dia patah lah kot, okay. Aku pun tengok ni, aku pun newbie juga dalam drone, dalam bidang drone ni. Jadi aku tengok research diorang kata buka ni lah bateri untuk mengelakkan daripada ada macam berlakunya short circuit ke apa ke kan, semasa kita tukar propeller tu, kipas tu. Lebih baik kita cabut, okay. Dan itu bateri. Ini receiver ni mengelakkan, aku rasa, daripada patah kot dia punya antena ni, okay. Kalau korang nampak, aku tidak pakai sebarang apa-apa tambahan guide untuk ni, okay. Masih lagi dalam orang kata survey. Aku survey mana yang bagus, okay. Jadi kita tunggu lah, nanti ada modal sikit kita akan angkat, untuk kita akan beli pula dia punya guide tambahan lah, add-on punya, untuk antena dengan orang kata sekeliling lagi apa tu, sekeliling untuk drone ni, okay. Kita cabut macam biasa. Untuk guide ni, korang macam aku cakap lah video yang sebelum ni, hati-hati lah sikit, okay. Dia fleksibel benda ni, cuma korang kena berhati-hati, dia agak susah. Macam aku yang first time, yang kata tak pernah ada drone sebelum ni, nak buka ni agak quite tight juga sikit, okay. Okay, bagi aku buka dulu guide ni, nanti aku akan sambung untuk video yang seterusnya, okay. Alright, aku dah buka orang kata untuk propeller guide dia, okay. Kita letak tepi dulu, dan kita akan buka skru-skru yang ni lah, yang aku pasang, okay.
macam video-video sebelum ni, macam aku cakap, aku ada beli tambahan skru lah. Okay, tambahan skru untuk yang propeller 5 blade ni. Okay, jadi aku akan simpan balik lah benda ni. Kita tak tahu apa-apa. Okay, jadi kita akan simpan balik semula. Ni kita buka dulu semua skru ni. Okay, jadi nanti lah bila dah siap pasang, nanti aku akan buat video yang seterusnya.